tidak boleh dibangkitkan kembali. Ini semua dipahami. Tapi kadang-kadang oleh kerana saya hati baik, bersimpati, saya suruh baca lah kadang-kadang untuk memuaskan hati yang berhormat semua. Tetapi yang berhormat mengasak kepada saya. Belum buat usul, sudah buat press statement. Selepas itu apabila usul sudah dibaca, dibuang, buat press statement lagi. Siapa yang jahat? Semua speaker yang jahat. Tidak ada satu yang berhormat pun yang tidak melanggar peraturan masyarakat. Sila. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya faham 18/8 di mana usul itu tidak boleh dikemukakan dan tidak boleh dibaca. Itu bukan hasrat saya. Saya tidak sekarang minta saya membaca usul sepenuhnya. Apa yang saya ingin bangkitkan Tuan Yang Ketua dengan hormat, alasan yang diberi dalam surat adalah usul saya itu melanggar peraturan 23/1/I. Cuba baca ini yang yang saya ingin baca sama saya yang berhormat. Saya akan baca. Terima kasih. Saya akan baca itu. Saya baca 23I 23/1/I. Di mana ini berkaitan dengan soalan. Sebenarnya ini tak berkaitan dengan usul tergempar. Soalan dan alasannya sekarang. Sesuatu pertanian, ini fokus pada pertanian. Pertanian itu tidak boleh dikeluarkan berkenaan dengan betul atau tidaknya penerangan dalam surat-surat khabar atau penerangan yang dikeluarkan oleh seseorang bagi dirinya atau penerangan badan-badan kewangan. So jadi tidak boleh ditanya. Saya baca yang bahasa Inggeris itu lebih senang untuk faham sedikit. Saya yang berhormat, The question shall not be asked whether statements in the press are accurate. Now, sebenarnya kalau Tuan Yang Ketua, satu usul tergempar adalah untuk merundingkan satu perkara, bukan untuk dapat jawapan untuk satu soalan. Ya. Satu. Yang kedua. Duduk. Yang kedua. Saya akan menyampuk sekarang. Duduk dulu. Okey. Duduk. Tapi ya, duduk dulu. Saya menyampuk peraturan masyarakat 42. Apabila speaker menyampuk, duduk. Semua setuju apabila speaker menyampuk, hal yang berkenaan duduk. Kena peraturan masyarakat 42. Hal yang berhormat Subang telah mengeluarkan hujah bahawa apabila menggunakan peraturan masyarakat 18 itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Tetapi siapakah ahli yang berhormat yang mengeluarkan usul di bawah 18.1 yang tidak berkenaan mengenai dengan undi tidak percaya? Sedangkan undi tidak percaya mengendaki keputusan dan pengundian. Siapa yang berhormat? Bukan daripada sebelah yang berhormat. Bukan. Saya saja yang mempertahankan integriti parlemen ini. Yang berhormat. Kamu semua tahu, tetapi masing-masing ada agenda. Jangan heret saya kepada agenda politik masing-masing. Sebelum yang berhormat bangkitkan usul ini, telah yang berhormat buat kenyataan akbar kemarin. Karena yang berhormat anticipate that I will throw it. Tafsiran saya bagi 23I ialah, itulah saya tolak dalam kamar. Oleh kerana 23 tidak semestinya ruang lingkup terhad kepada persoalan pertanyaan menteri secara bertulis. Kerana yang dibincang yang berhormat, yang kau mau bincang, yang berhormat mau bincang, ialah kenyataan-kenyataan Wikileaks yang tidak ada kesahihan pun sampai sekarang, yang cuma keluar dia kebar-kebar. Why should I allow a speculation outside there that I think it is not concrete? Now you tell me whether my decision is wrong or not. Why? If I allow that, I will allow anything under Rule 18. Mohon beri sokongan kepada Subang. Tidak ada mohon sokongan yang berhormat. Kalau ada poinopoda, saya selesaikan dulu Subang. Pasal sekarang ini yang berhormat, saya inamu tu cerita pasal poinopoda. Pasal saya ini yang berhormat dinampak kecil sangat oleh pengamal-pengamal guaman yang bertaraf internasional ini, seperti Subang dan seperti Bukit Gelugur. Ini oleh kerana speaker ini dari kampung yang berhormat, dipandang ringan. Kalau bukan peraturan masyarakat, jangan yang berhormat cakap. No, ini sebab mengikut peraturan 21A itu. Ini soal khabar angin penerangan dalam surat khabar. Tapi Menteri Luar Negara terdapat bantahan yang rasmi. Yes. Duduk yang berhormat. Jadi ini bukan lagi duduk yang berhormat. Duduk. Yang berhormat.
sebelum saya ambil tindakan di bawah 18.1 dan 2. Pertama yang saya buat minit kepada Setiausaha Dewan. Sila ambil maklum balas kepada kementerian-kementerian yang berwajib. Sebelum saya buat tindakan. Saya tahu. Menteri luar negara terpaksa panggil duta Singapura datang untuk minta pengesahan. Jadi bagi saya yang berhormat, tidak semestinya oleh karena menteri luar itu panggil, masih lagi speculation dalam paper, kurang daripada itu belum ada pun reaksi daripada orang sebelah, terus saya suruh benarkan untuk bahas. Dan saya mau tanya lagi Subang, I'm not finished with you. Kalau seandainya spekulasi itu dalam Wikileaks, ada nama-nama yang berhormat yang berkenaan tidak terlibat, will you bring it under 18.1? Tuan Wisma sudah habis. That's why I'm asking you a question. Thank you. First, saya balik pada isu tadi. Tuan yang betul-betul bangkitkan perkara bahawa saya telah buat kenyataan akhbar semalam, dan nampak itu sudah jadi point of contention dengan Tuan yang betul-betul. Now, saya perlu sebut ni, tidak salah sama sekali. Dan saya retreat ni untuk benefit parti semua, untuk Dewan ni. Tidak salah, tidak dilarang sama sekali untuk mana-mana ahli Dewan ni. Terima kasih yang berhormat. Mengemukakan usul. I have to finish my point. Terima kasih yang berhormat. Saya sekarang menyampuk di bawah peraturan masyarakat 42, maka yang berhormat duduk. Not wrong, tidak salah untuk membuat kenyataan akhbar. Peraturan masyarakat 42 yang berhormat duduk. Tidak salah. Peraturan masyarakat 42. Duduk. Saya akan dengar dulu. Duduk. Iya. Saya akui, cuma saya bercakap bahawa apabila yang berhormat Subang buat kenyataan akhbar di luar sebelum usul saya terima, saya tidak mengatakan dia salah. Saya cuma mengatakan nanti apabila saya tolak dia anticipate, maka saya lagi yang salah. Saya setuju dengan yang berhormat. Tetapi dalam menolak ini yang berhormat, itulah makanya saya suruh yang berhormat baca 99. Karena kalaulah tafsiran saya pada 20.1 ayat itu salah, buatlah usul, jangan pertikaikan di sini. Oleh tidak dengan mempertikaikan masa telah membazir. Jadi adakah kesalahan saya di bawah ini yang berhormat? Karena 99 sudah cakap, mengatakan bahwa tafsiran speaker adalah tafsiran yang perlu diikut dalam sesuatu persidangan. Kecuali sesiapa yang tidak bersetuju buat usul. Tapi yang berhormat tidak mau buat usul, mau pula bawa saya mau refer interpretation yang berhormat, sedangkan peraturan masyarakat sudah nyata. Sudah yang berhormat. Saya tidak mau bertengkar lagi dengan soal 18.1. Yang berhormat sudah. Semua sudah dengar apa saya punya pendirian dengan soal ini. Yang berhormat sudah. Karena yang berhormat mengulang hujah-hujah lagi. Kalau tidak saya gunakan kuasa saya di bawah peraturan masyarakat 44. I did not repeat yang any berhormat, point. I am duduk just yang berhormat. answering. Yeah. I don't have time anymore to quarrel. I am answering what you have asked me to answer. No need. You answer also the same from your pendirian. I don't even have to explain what is my position. Tuan yang dipertua telah bangkitkan Subang, usul tak Subang. percaya. No, I have to answer that because you raised it. Subang, sudah. You raised it. I have to answer Subang, it. sudahlah. Sudah. No. I listen when you raised it. I should have to. You have to listen to me and respond. Kalian yang berhormat, sekarang ini saya menggunakan kuasa saya di bawah peraturan masyarakat 44 untuk meriakkan Subang sehingga hari esok. Tuan yang dipertua tadi. Bentar, jalan ke tugas. Kita dalam Dewan ni Tan Sri. Tuan yang dipertua. Adalah tolak ansur sikit. You made a sangkaan jahat tadi atas saya. Berkaitan saya isu tak percaya tu. Yeah, let me answer it. Be fair, let me answer it. Your example of the no confidence motion is wrong. You know that. Now let me explain why at least. Let me say that. What is wrong with that? Apa salah explain? Kali yang pertama. Tansi Speaker, I'm going. Saya akan pergi. Tansi Speaker bagi kenyataan, tak bolehkah Yang Berhormat jawab? It's done. And I take 2 minutes. Yang berhormat. Saya dengar di luar. Yang berhormat, pematang tahu duduk. Yang berhormat duduk. Saya boleh duduk Tansi yang depan. Ada yang berhormat yang lain, ada yang berhormat yang lain. Senyap ada yang berhormat.
Ahli-ahli yang berhormat yang lain tolong senyap. Ya. Jangan sombong, jangan sombong. Dah. Dah. Baik. Dah, you nak angkat jawab. Silam ke siapa? You boleh bangun. Tak payah sombong. Saya cuma nak cakap dengan speaker. Subang. Dah, jangan sombong. Don't be too arrogant. Don't. No arrogant. Speaker, kalau dia orang, you are very patient. With us, you suspend. With them, you are very patient. Thank you very much. Apa yang saya minta? You tuduh Subang, bagi dia jawab. Itu saja. Bukan kita minta bantah apa. Sudah Pematang Pau. Sudah. Duduk. Bagi peluang orang. Sudah Pematang Pau, duduk. Dan jangan bagi pilihan untuk serang kami dan biar dia jerit. Yang berhormat Pematang Pau, apabila yang berhormat mengatakan bahawa kalau mereka bising saya biarkan, yang berhormat seolah-olah tidak nampak saya di depan yang berhormat. Sejak bila juga apabila saya menjerit, saya kata sudahlah yang berhormat. Sejak bila bawa semua senyap? Ahli yang berhormat, iya. Semua yang di depan saya, semua sini berani. Ini saja yang penakut. Gombak. Kalau Gombak lagi respon, Tan Speaker, jangan buat tuduhan begitu. Tengok ni, hari ni ada usul baru pula. Saya tidak pernah dirujuk kepada jawatan kuasa hak kebebasan. Itu ahli yang berhormat soal lain. Itu Gombak soal lain, Gombak. Bagaimana hukuman boleh dijatuhkan soal lain tanpa perbicaraan? Ini sistem apa? Ahli yang berhormat, Gombak. Sudahlah Gombak. Gunakanlah. Sudahlah Gombak. Apa nak guna kuasa apa? Sudah. Nak guna kuasa sudahlah, apa? Gombak, sudahlah. Sudah apa? Sudah dihukum. Gombak keluar. Bentar. Dua. Mengapa? Ini apa? Ini paling dia boleh maki kita. You don't even dare take a stand with us. Ini apa ni? Country speaker. Bertindak dia adil. Apa ni? Jangan uji kesabaran. Masih salah. Di sini jangan cakap banyak ah. Boleh. Kalau berani main sini. Oi, kalau berani. Allah. Peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat, Tuan Ketua. 27 Ibu Timur. Perlu lagi saya dengar peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat 23. Oleh kerana kita barulah lihat ini peraturan urusan mesyuarat hari ini, aturan urusan mesyuarat di mana adalah usul yang dinamakan 18 mengenai yang di atas nama yang berhormat Menteri dalam Jabatan Menteri
mengenai Yang Berhormat Tuan Kapal Singh, Yang Berhormat Gulego, Yang Berhormat Subang, Yang Berhormat daripada Gombak, untuk mengantongkan mereka selama 6 bulan. Tetapi ini melanggari 27 dan khas mengenai 27.3 dengan izin yang bermuni, except as provided in Standing Orders 43 and in paragraph 5 of Standing Order 86 and 26.1, not less than 14 days notice of any motion shall be given unless it is in the name of a minister, in which case 7 days notice, or inilah yang penting, or if the Tuan Dipertua is satisfied upon representation to him by a minister that the public interest requires that a motion should be debated as soon as possible, 1 day's notice shall be sufficient. Dan sangat jelas bahawa Tuan Dipertua adalah satisfied that in the public interest requires a motion should be debated as soon as possible. Dan di sini Tuan Dipertua ada the conflict of interest, oleh kerana yang Tuan Dipertua adalah terlibat dalam isu-isu ini, dan tentulah tidak boleh memberi apa-apa kebenaran mengenai perkara ini. Dan itu bukan sahaja melanggari peraturan 27.1, tapi pun oleh kerana the speaker must be seen to be fair, must be seen to be fair. Dan dalam perkara ini sangatlah jelas bahawa inilah melanggari peraturan mesyuarat. Dan kedua, bahawa kalau amalan yang biasa ialah kalau adalah mau ambil tindakan terhadap ahli-ahli parlimen, mereka perlu dirujuk kepada jawatankuasa hak keistimewaan, dan bukan satu kangaroo court, satu rush to justice oleh kerana ada majority. Sungguh pun ada simple majority boleh buat apa yang sesuka hati. Dan inilah akan menjatuhkan kepercayaan ahli-ahli parlimen kepada bukan sahaja Dewan Yang Mulia ini, kepada orang ramai pun. Apa yang telah berlaku sehingga usul-usul macam ini boleh dikemukakan, melanggari segala peraturan mesyuarat, segala convention, dan apabila Tuan Betul menjadi speaker, kita ada harap bahawa Tuan Betul boleh fair and just, tapi nampaknya something has gone wrong. Bolehkah ini boleh memberi satu penjelasan kenapa persetujuan diberi supaya perkara ini disegerakan? Melanggari, dan kalau tidak, tak patutlah kalau perlu 7 hari notis, usul ini tak patut dalam aturan mesyuarat, oleh kerana tak cukup 7 hari. Terima kasih Ibu Timur. Terima kasih. Ahli yang berhormat selalu berhujah pasal peraturan mesyuarat dan convention. Convention mengikut saya, apa yang dibuat, standar saya yang saya tahu, yang saya cukup adil, ialah masyuarat jawatan kuasa sebelum dibentang jangan dulu dihibur. Convention kan Ibu Timur. Tetapi sebelum pun ada apa-apa, sudah keluar dalam semua Twitter, blog, YouTube. Convention. Terima Ahli yang berhormat Matang Pau, saya respons kepada Ibu Timur. Saya respons kepada Ibu Timur yang berhormat. Jadi Ibu Timur, yang bawa usul itu adalah Menteri 27.3. Apabila Menteri buat sesuatu usul, saya sebagai speaker menurut peraturan 15, bukan saya buat peraturan mesyuarat yang berhormat. Dan saya apabila diberi penjelasan setuju bahwa yang juga nanti buat pendirian bukan saya yang berhormat, Ibu Timur. I can't even vote. Karena saya duduk di sini di bawah artikel 57. Seringkali Bukit Gelogur memalukan saya karena saya bukan ahli parlemen. Tapi secara konvensinya, pernah kali yang berhormat dengar bahwa di bawah parlemen, apapun speaker itu, bahwa dia orang buat begitu menghina? Convention. You're telling to me about convention. Bukit Gelogur, saya tidak bercerita dengan Bukit Gelogur. Pematang Pau, I'm sorry Bukit Gelogur. Saya Pematang Pau bukan bercerita sama kamu. Itu convention. Jadi dalam hal ini, itulah interpretation saya.
99, saya terima kasih kena berujar begitu. Karena menteri sendiri yang buat. Tapi tafsirlah secara adil, Tan Sri. Janganlah membuta tuli tafsir peraturan yang jelas dalam peraturan ini. Mesti ada notis 7 hari. Ini notis 7 hari apa? 7 hari notis tak ada langsung. Gombak sudah. Kalau nak tafsir Gombak secara adil. sudah. Ini ketafsiran. Gombak sudah. Lebih baik buang buku peraturan. Ahli yang berhormat. Soalan bukan sama ada Tuan Yang Ketua. Soalan bukan sama ada Tuan Yang Ketua. Sudahlah ahli yang berhormat. Ibu Timur masih lagi dengan peraturan masywaratnya. Soalan bukan Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan bukan sama ada Tuan Yang Ketua ada hak untuk undi, ada undi tak undi. Tapi mengikut peraturan mesyuarat bahawa bukan convention sahaja, peraturan mesyuarat yang tetap bahawa perlulah 7 hari notis untuk apa-apa usul ada nama, di bawah nama yang berapa menteri selain daripada boleh memuaskan yang Tuan Yang Ketua. In the public interest requires a motion should be debated as soon as possible. Dan ini in the public interest requires that it should not be allowed. Oleh kerana inilah mengenai public confidence mengenai urusan dan penjalanan Dewan Yang Mulia ini. Public interest dictate bahawa tak boleh dikecualikan, perlulah 7 hari notis. Dan itulah kenapa bolehkah Tuan Yang Ketua memuaskan kita kenapa ini dikecualikan. Oleh kerana tidak ada rules of natural justice diikuti, di mana tuduhan-tuduhan dibuat adalah mereka yang terlibat diberi ada peluang untuk membersihkan nama mereka, dan semua dan perkara ini dia diterujuk kepada jawatankuasa hak keistimewaan. Public interest tunjuk bahawa kita cannot short circuit the whole process. Dan kalau begitu kehakiman sudah jatuh kepercayaan orang ramai mengenai keutuhan kehakiman, akankah ini kita mahu menjatuhkan pun kepercayaan terhadap sistem parlimen khasnya jawatan Tuan Yang Ketua. Kita tahu Tuan Yang Ketua bukan senang, dia ada jawatan sandwich, boleh kata sandwich, tapi we have to act fairly justly. Dan tak bolehlah dan tak boleh membenarkan peraturan ini untuk disalahgunakan, bukan oleh Tuan Yang Ketua tapi untuk menteri-menteri yang berkenan. Ibu Timur, terima kasih. Kalau Ibu Timur lama dalam politik, saya juga tak kurangnya. Saya biasalah berbahasa seperti begini, Ibu Timur. Bagi kita orang-orang politik ini, Ibu Timur, adalah persepsi, hujah yang cuma kita dengar, pendapat kita yang betul. Itu pendapat Ibu Timur. Ibu Timur akan pertahankan pendapat itu sampai kiamat pun. Karena menurut Ibu Timur ini mewakili semua rakyat Malaysia ini. Saya, Ibu Timur, saya juga pematang pau, saya tidak bercerita dengan pematang pau. Saya tahu. Tetapi jangan menyampuk, bukan dalam persoalan begitu. Karena kita sekarang ini bercerita pasal peraturan masyarakat. Biar saya habis bercakap. Bermakna bagi saya, apapun tuduhan ahli yang berhormat kepada saya, persepsi kepada saya, sama ada saya dibelikah, apakah, itulah tafsiran saya demi untuk kepentingan rakyat. Menteri sudah buat sebagai seorang menteri, pengertian saya, tafsiran saya di bawah 27 adalah itu. Dan secara kebetulan bukan saya buat. Peraturan masyarakat 99 mengatakan, kalau tidak dipersetujui, buat usul. Apa problemnya? Ahli yang berhormat, peraturan masyarakat mengatakan begitu, bukan saya yang buat. Karena peraturan masyarakat 15 mengatakan bahawa urusan kerajaan didahulukan, bukan saya yang berhormat. Tan Sri, peraturan syarat 27. Tan Sri, Tuan Yang Ketua, peraturan syarat 27. peraturan masyarakat 18.1. Saya belum. Tan Sri, balik pulau mau penjelasan sikit. Yang berhormat, Subang, saya telah mengarahkan yang berhormat tadi. Tapi yang berhormat ingkar juga, yang berhormat tidak mau keluar. Saya akan keluar, Tuan Yang Ketua. Saya akan tidak keluar. mau dengar yang berhormat oleh karena
tindakan saya berhubung dengan usul yang berhormat sudah saya buat. Sebetulnya yang berhormat menurut convention, apabila speaker menolak dalam kamar, tidak boleh disebut lagi dan tidak boleh diminta supaya diulang balik. Itu peraturan mesyuarat. Dengan hormat, itu bukan peraturan yang disebut dalam peraturan. Tidak boleh disebut. Hal yang berhormat, tidak saya boleh sudah dibahas. buat keputusan bahwa yang berhormat sekarang ini mesti di luar. Hal yang berhormat beruja juga. Tan Sri, saya tak jumpa Tan Sri cakap tadi dalam SKM ni, Tan Sri. Saya kaji tak jumpa, Tan Sri. Batu saya, Tan Sri. Sebab rujukan selalu SKM. Saya baca SKM, tapi tak semua usul yang dibuat oleh menteri, speaker kena yang perlu terima bulat-bulat. Apatah lagi ada pelanggaran. Melainkan ada rujukan yang lain. Saya tengok dalam SKM, autostate, saya pinjam daripada bilik sumber. Tak jumpa hujah tu. Yang berhormat, buat layaran di web, umpamanya persidangan New Zealand, persidangan Kanada, persidangan Australia. Tan Sri, Hal yang berhormat, Peraturan hal yang berhormat, semua kita ini bertanggung jawab. Saya tidak akan lari daripada sini selagi ahli-ahli yang berhormat juga buat begitu. Biar semua negara. Tan Sri, Peraturan Syarat 27, izinkan saya. Dan insya Allah saya tidak akan tangguhkan. Semalam Tan Sri, tidak ada nama. Tak ada nama Gombak, tidak ada. Semalam tidak ada. Kubang Kerian. Biar saya Duduk Kubang Kerian. Saya tahu Kubang Kerian. Saya tahu. Usul dibuat oleh menteri dalam 24 jam boleh. Baru dibawa kepada saya. Memang semalam tiada. Terpulang kepada yang berhormat. Kita duduk sini boleh. Ilok juga saya dengar pasal apa tidak ada bising. Boleh. Saya cuma speaker yang berhormat. Saya bukan wakil rakyat. Saya menjalankan tugas sebagai speaker. Tan Sri, isunya kenapa tidak dipanggil? Itu national justice. Itu saja yang kami harapkan. Kami tidak mempertikai ke peraturan mesyuarat. Semalam tak ada, hari ini ada. Dan 6 bulan. 6 bulan, Tan Sri. Bukan satu perkara yang mudah. Akan digantung 6 bulan. Tanpa mereka dipanggil untuk membela diri. Itu saja isunya. Apa pun tuduhan Tan Sri dalam mana-mana mahkamah dunia pun mesti dipanggil. Itu saja rayuan kami. Yang kami mahu ialah suatu keadilan diberikan kepada kami. Nama semalam tidak ada, hari ini ada, diletakkan 6 bulan. Jadi apa kami ni Tan Sri? Kelas berapa kami ni Tan Sri? Wakil rakyat apa kami ni Tan Sri? Parlimen mana kami ni Tan Sri? Dan speaker mana yang lagi yang untuk kami pertaruhkan harapan? Saya menaruhkan harapan kepada yang di-Pertua Dewan Rakyat. Speaker yang kami hormati, yang kami anggap paling bijaksana di Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Kalau apa pun usul menteri, apa pun yang menteri bawa di sini, inilah integriti yang kami perjuangkan. Speaker yang berintegriti, yang boleh menegur, yang boleh memberikan keadilan kepada kami. Kami tak mengharap. Ini Parlimen Malaysia. Ini bukan Parlimen Zimbabwe, Papua New Guinea. Ini speaker Malaysia yang kami sangat memuliakan speakernya, Pendekar Amin bin Haji Mulia. Terima kasih Kubang Kerian. Ada lagi yang mau bercakap pasal soal ini kena pendirian saya, begitu juga. Terima kasih Tan Sri Deputua. Tan Sri Deputua dah bagi penjelasan dan mengambil ketetapan bahawa usul menteri didahulukan. Jelas, tak ada orang yang faham peraturan boleh petikai. Tapi isu yang depan kita ialah notis untuk menggantung 3 ahli parlimen sebagai speaker. Tan Sri tahu serious implications mana-mana keputusan. Melainkan Tan Sri yang menghukum dulu. Tapi kalau tidak, sekurang-kurangnya Tan Sri boleh tanya menteri, tak bolehkah prosedur biasa diikuti? Satu, tak bolehkah orang yang dituduh diberi peluang memberi penjelasan? Tak bolehkah kita pastikan
bahawa maklumat yang terdapat di laman web yang media yang Tan Sri seolah mengesahkan tanpa bicara, tak boleh disahkan dulu. Ini yang minimum, tak boleh dilakukan. Kita boleh gunakan parlimen. Saya tahu semua sahabat saya belah sana setuju, tapi tak bolehkah diberikan ruang tuduhan serius, gantung ahli parlimen 6 bulan, serius. Saya tak percaya soal saya esok nak gantung-gantung. Lebih teruk pada itu pun saya lalui, tak ada masalah. Soalnya kepada tiga ahli yang berhormat yang lain. 2 bersabit dengan peranan mereka sebagai ahli jawatan kuasa. Tan Sri ada di majlis dewan ini janji kepada saya, boleh cakap. Kemudian depan dalam mesyuarat jawatan kuasa, oh yes, you boleh datang semula sama ada with ataupun without lawyers. Saya kata okey. Tak tahu hukuman dijatuhkan. Itu tak apalah ketua pembangkang. Kerana saya sentiasa terima hukuman kepada saya ini memang khas. Tetapi yang lain, speaker, oh cakap saya bebas, saya adil, saya bertanggungjawab kepada rakyat. Rakyat mana yang boleh terima sudah, penghukuman? Sudah. Tapi saya habis ayat dulu. Hukuman. Kemudian sebut Canada, New Zealand. Saya minta maaf Tan Sri. Jangan anggap semua ahli parlimen yang tak pernah pergi dan tengok sidang dan tak tahu. Ya, saya faham Tan Sri banyak berjalan tengok parlimen-parlimen ni. Tapi it's an insult to our intelligence. Kalau dibayangkan perjalanan parlimen Australia ke UK ke New Zealand. Whose intelligence? No, I'm saying it is an insult to our intelligence if anyone, without exception, berikan indication seolah perjalanan parlimen kita sebebas mereka. Full stop. Sekarang saya nak bawa ini, Tan Sri Speaker. Semata-mata menteri bawa usul. Anything goes. Anything. Kerana peraturan itu, you mean Speaker tidak ada satu kuasa untuk menyoal, look, ini position of the Speaker, itu is being compromised. Kalau sampai tak ada soal macam itu, saya nak happy. Ahli yang berhormat boleh marah, saya tak apa. Tapi saya nak bagi tahu, okey, giliran ni kami yang kena kalau bakal. Ya. Saya dan kawan-kawan saya yang kena. Arau. Sudah 3 ayat, 2-3 ayat teman-teman Paul. Ya. Dah tak apa, jangan marah, jangan jerit. Tak apa, jangan jerit, tangkap aku. No. Oh, tak apa. Ahli yang berhormat, sudahlah, ahli yang berhormat. Habiskan ayat. Sebab saudara boleh bosan kerana tak apa. Sekarang tangga batu you boleh bosan kerana you boleh maki kita sebanyak mana, you akan lepas. Ya, sebab tu saya sebut arau kalabakan kerana saya kenal mereka lebih baik daripada saya kenal awak. Itu bezanya. Ya. Itu beza. Yang berhormat, mata Paul sudah. Ya berhormat Tan Sri Speaker. Saya sebab itu yang kita bangkitkan begini. Tak boleh dipermainkan begitu. One day notice. Ada lawyers, ada menteri, ada semua di sini. Boleh buat macam itu. Ya, you ada kuasa, you ada majority, betul. Ya. Sebab itu dalam memahami konsep demokrasi, ya, minority mesti hormat kuasa majority, yes. Tapi bukan tyranny of the majority. Not the tyranny of the majority. And the position dan peranan speaker ialah mengawal. Saya tahu speaker diangkat oleh mereka, ya. Tetapi saya selama ini betapapun boleh tanya oleh Yang Berhormat, saya tetap. Selepas pematang Pau bercakap, ada yang mau bercakap? Tak apa, saya duduk saja di sini, tak apa, semua negara tengok kita. Bermana sekarang ini, yang dipertikaikan, yang ahli yang berhormat, dulu pematang Pau belum lagi, siap, dulu yang berhormat. Ahli yang berhormat, yang dipertikaikan sini ini adalah kuasa speaker. Selepas pematang Pau berhujah dengan itu juga pendirian saya. Itu juga. Belum dengar. Tidak akan berubah daripada situ yang berhormat. Jadi kalau ahli yang berhormat sendiri mau juga integriti parlimen ditingkatkan, ayo sama-sama tingkatkan. Tanya diri sendiri ahli yang berhormat. Terima kasih. Kita tanya semua Tan Sri, betul. Nasihat Tan Sri dari segi itu saya terima. Kita semua harus perbaiki dan tingkatkan. Tetapi saya merujuk khusus pada soal ini dan meminta pertimbangan Tan Sri. Walaupun Tan Sri kata cakaplah apapun, saya dah buat keputusan. Sepatutnya dengar. Dan kemudian saya sudah mendengar Yang Berhormat, saya cukup sabar mendengar kepada semua. Terima kasih.
yang sebetulnya yang ini pun tidak payah saya melayan, tapi saya dengar. Saya cukup hormat. Terima kasih. Tapi kalau sudah sampai juga ke integritas saya dipersoalkan, yang berhormat Pematang Pau, you tahu saya tahu you. Saya kenal sebab itu saya cakap baik. Ya, itulah makanya juga saya terjadi hormat. Ya. Gombak. Tetapi yang ada yang lain. Bila beberapa keputusan. Ini bukan. Ya. Yang duduk sini ini bukan boleh apa dipertakut-takut atau diugut ataupun dikasih besar mata. Tiada ini. Jangan gitu. No. Sila, you ketua pembangkang, you are supposed to be the aspiring prime minister. You tell me, you show me the way. Thank you very much. You have been a former deputy prime minister. You know all this. Thank you very much. You know how government works. Now you show me. Thank you. Show me. Thank you. Very kind. Tan Sri. I have been wanting that. Terima kasih Tan Sri. Very balanced and fair view. Yeah, you always present also a very cynical view all the time. Sarcastic remarks. There's the power of language. Yes. Tan You Sri. know the power of language. Thank you, I know Tan Sri. also what is the power of language. So let's play with that Are you power of arguing with language. me or are you listening to me? Let's play. Because the nation now is watching. Let's play. You are the aspiring prime minister, not me. Thank you very much. You are I can be out here anytime. Terima kasih, Tan Gombak. Sri. Terima kasih Tan Sri. Power Tan Sri of the jangan marah chair. saya. Sudah. Tan Sri. Mengapa Tan Sri Sila tunjuk pada saya, Tan Sri? teruskan. Jangan Satu dua ayat Pematang Pau, dan lepas itu you fikir. Saya tidak akan tangguhkan Dewan seperti yang dibuat biasa. Kalau yang berhormat mau juga duduk, kita duduk. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tan Sri. Boleh saya sambung Tan Sri? Saya merujuk kepada usul. Tan Sri tahu, jadi kalau saya bangkitkan soal hubungan pribadi, saya bukan bermaksud menyentuh itu. Dan Tan Sri tahu, sebaik saja ada notis untuk panggil, saya segera bagi keutamaan menemui Tan Sri. Tak pernah saya tangguhkan. Jadi yang itu saya terima. Tetapi dalam kebelakangan ini, beberapa keputusan dibuat, saya anggap melanggar semua peraturan dan convention. Jadi sebab itu kita raise dengan agak tegas dan keras. Baik, biar saya habis sekejap. Duduk sekejap dulu. Ada perkara yang saya sebut. Duduk dulu. Kita bercerita pasal peraturan mesyuarat, integriti speaker, keadilan dan sebagainya. Saya terima dengan baik. Tapi sebelum itu, Subang saya nampak masih lagi duduk. Karena sudah saya buat keputusan. Kalau itu tidak diikut, seolah-olah saya tiadalah. Sudah saya buat keputusan. Gombak, saya juga sudah sebut tadi. Tapi tidak apa, kamu tidak tengok speaker saya sebagai pribadi tidak apa. Tapi kuasa itu, sekarang saya mendengar oleh karena saya hormat dari Kota Pembangkang. Gombak sudah saya sebut keluar, tapi Gombak masih ada. Tak apalah, siapapun speaker duduk sini nanti, kalau yang berhormat juga jadi prime minister sana, serupa dia akan buat juga. Dan pada ketika itu mudah-mudahan saya juga ahli parlimen di sebelah. You smile to me, I smile to you, sir. What game you want to play? Tan Sri kalau sebut begitu, you dah prejudis. No, I'm not prejudice because saya sekarang mempertahankan saya punya integriti. Saya sudah sebut beberapa kali, itu keputusan saya. Tapi masih juga dipertikaikan. Oke. Kita bersama, Mai. Tan Sri habiskan saya cakap. Nak sambung, Tan Sri. Sila. Gombak dia tidak keluar pasal dia imun kepada peraturan mesyuarat dan arahan speaker. Tan Sri, kenyataan macam inilah cynical menyinggung yang menyebabkan kita hilang hormat. Tak boleh. Tadi saya bangun sebab saya nak tanya Tan Sri, apa salah saya? Saya nak tanya. Ahli yang berhormat. Gombak, saya berterima kasih. Gombak yang bercakap, dia kata perkataan yang sinis dan menyinggung. Tetapi Gombak sendiri yang antam saya, dia kata saya kena beli UMNO. Itulah. Inilah masalah Tan Sri. Kita boleh cek handshot, saya tidak kata UMNO membeli Tan Sri. Sudah Gombak, tak apa. Gombak tak keluar pun tak apa. Kita keluar tak apa. Kecuali Tan Sri saya telah mengarahkan Gombak, saya telah mengarahkan Gombak keluar. Gombak tak keluar tak apa. Tak apa. Saya nak berhujah dulu. Apa yang saya nyatakan, saya tidak mahu speaker dibeli oleh UMNO. Berbeza. Ini masalah Tan Sri. Saya tidak tuduh, saya tidak serang, saya tidak cerca Tan Sri. Saya sayang Tan Sri. Saya nak pertahankan Tan Sri. Masih.
Ya saya nak pertahankan Ya. Terima kasih. Itulah saya kata terima kasih. Sudah. Sudah. Sebab hakim sudah dibeli. Ya. Sudah yang berhormat. Doktor sudah dibeli. Saya tidak mahu speaker dibeli. Sebab saya nak pertahankan institusi ini. Sebetul dia yang berhormat. Gombak ini pun tidak patut bercakap sama saya. Pasal sudah saya lihatkan tadi. Sebab Tan Sri singgung saya tadi. Tak apa. Tidak apa. Tak apa, kalau nak saya keluar, saya keluar. Daripada tadi sudah saya sebut. Kalau yang berhormat sama Ampang sudah. Jadi Tan Sri nak saya keluar lah. Apa salah saya? Apa dosa saya? Kalian yang berhormat. Itulah dalam peraturan masyarakat dilarang supaya jangan berhujah, menyakitkan hati, menyindir, sinis. Itu ada peraturan masyarakat. Tidak payah sebut dari mana. Yalah. Peraturan dalam Dewan Tan Sri. Kalau sebelah sana sini tak apa, okey. Sana semua boleh. Ya. Itu yang dipertikai. Tan Sri tahu. You ask us to ask ourselves, you ask. Baik Tan Sri. Saya sebut Tan Sri. Biarlah. Speaker Agah sudahlah, dia ikutlah. Tak payah you jerit suruh dia keluar. Ya. Sampai bila? Saya keluar sampai pukul berapa Tan Sri? 2:30. 2:30. Saya jumpa balik 2:30 Tan Sri. Tan Sri. Saya nasihatkanlah Ketua Pembangkang biasa Tan Sri. Saya sebut tadi pas sebelum tak buat diplomasi pun pas Tan Sri bercelah. Ketua Pembangkang sedang berhujah. Diam, kita hormat. Sila. Terima kasih Tan Sri. Speaker tak nak berehat dulu ke? Saya Tukar tadi speaker sebelum sekejap. dicelah menyebut mengapa kita bangkitkan peraturan dan mengapa kita mula persoalkan beberapa keputusan. Saya sebut, dan ini perlu Al-Alim Muhammad juga tahu, kerana mereka kebanyakannya hadir masa Tan Sri speaker bagi jaminan tegas. Berapa lama yang berhormat mau cakap tentang ini? Sekejap 2-3 minit. Jaminan tegas bahawa hak saya untuk memberi penjelasan akan diberikan, dan Tan Sri berulang kali dalam handset menyebut dokumen yang akan dikemukakan. Tetapi entah bagaimana Tan Sri kemudian jelaskan, oh ini pertimbangan baru setelah mendengar dan ini keputusan jawatankuasa yang ramai. Maka hak saya dinafikan. Ini kena tahu. Ya. Soal ini saya minta ahli yang berhormat sama ada setuju dengan saya ataupun nak keluarkan saya, tak apa, tetapi mesti tahu sudah dijanjikan untuk memberikan keterangan tetapi dibatalkan. Maknanya hukuman dijatuhkan tanpa peluang saya mempertahankan diri atau menjelaskan, kerana saya kata saya ada perjanjian EPCO dengan Malaysia, saya ada dokumen dan perjanjian itu tak mau dilihat oleh jawatankuasa. Ini yang mencurigakan. Apakah sebab mereka tak mau hal ini direkodkan, maka tidak mau dipanggil. Saya kata saya bawa dokumen, saya bawa fail tentang EPCO untuk mempertahankan hujah saya. Ya, jadi baik. Kemudian semalam kita dimaklumkan, saya dengan Bukit Gelugong, kerana pengujahan dia dalam sidang diambil untuk memberi teguran keras tanpa memberitahu notisnya terlebih dahulu dan membawa beliau ke dalam mesyuarat untuk menjelaskan. Saya anggap itu keputusan speaker yang luar biasa kerasnya. Hari ini ditambah lagi dengan 2 ahli parlimen yang lain. Enggak, tiga lah dengan tiga dengan tuduhan yang lain lagi. Maknanya tiap hari
kita boleh beda. Buat hukuman-hukuman yang keras. Jawapan speaker, saya ikut peraturan menteri buat keputusan. Ya. Jadi bagi kita, ada masalahnya. Tan Sri Speaker, pada faham saya, dulu, pegang jawatan dan cuba sedaya upaya untuk mempertahankan, walaupun memang mirip kita tahu ke mana, tapi sekurang-kurangnya beri semblance. Ya. Ada fair play, justice, due process. Ini Tan Sri yang dipertua. Dengan duka cita dan kesal saya sebut, nampaknya tidak ada. Tan Sri Speaker kata ini persepsi kerana saya mendengar sebelah pihak. Tak benar. Dokumen yang Tan Sri edar, yang Parlimen edar semalam, termasuk verbatim record seluruh proceeding datang kuasa, saya baca bersama dengan Bukit Gelugor semalam. Saya baca verbatim report seluruh proceeding semasa mereka hadir dan setelah mereka keluar. Jadi nak kata saya tidak dengar, saya dengar sebelah pihak, kurang tepat. Tetapi yang saya hairan dan kesal malah ialah bagaimana Tan Sri Speaker boleh bawa Parlimen dalam rekodnya ke tahap ini, menghukum ahli-ahli Parlimen semata-mata dengan arahan menteri. Terima kasih. Macam Tan Sri tadi sebut kalau siapa lagi nak ucap, saya cuma ambil 3 minit 2 perkara. Macam walaupun Tan Sri tidak akan mengubah pendirian. Saya respon sama. Di akhir ayat Pematang Pau tadi ada 2-3 perkataan situ yang terus hinggap sebelah sini dada saya, bahawa seolah-olah saya ikut telunjuk menteri dan saya ini yang membuat keputusan. Saya berkuasa, saya ini yang tidak didengar pun, Subang saya suruh keluar, tak mau dengar. Saya ini sebagai contoh, saya tahu sudah keluar. Di sini berkisar kepada siapa sebetulnya yang memutuskan. Yang memutuskan Parlimen Malaysia adalah majelis, ahli yang berhormat sendiri. Saya dan timbalan-timbalan di Pertua mempengurusi majelis dengan menggunakan peraturan mesyuarat yang juga bukan kami gubal. Parlimen Malaysia yang gubal. Dan saya rasa buku biru ini dimaklumi oleh Pematang Pau daripada peraturan mesyuarat 1 sampai 100. Apabila saya buat keputusan, saya tidak memikirkan pasal jawatan saya, yang berhormat. Tidak. Saya memikirkan kesemuanya adalah untuk Parlimen. Tidak payah saya sebut apa yang sudah saya buat di Parlimen, termasuk soalan-soalan yang saya kasih gilir-gilir. Belum pernah dibuat dalam history of Parliament of Malaysia. Never. Tetapi ahli yang berhormat, apabila ahli yang berhormat sendiri Pematang Pau simpan, longgokan di depan saya satu tanggung jawab yang besar, pada masa yang sama tidak ada kerjasama kepada kedua-dua pihak, terus menyuruhkan saya ke dalam satu situasi yang berhormat sendiri tahu. Apabila menteri atas nama menteri buat usul, bermakna menteri itu dan kerajaan itu telah memikirkan kepentingan rakyat, apa yang disebut oleh Ibu Timur. Saya cuma menginterpretasi kepada peraturan mesyuarat. Rakyat yang berhormat dan rakyat mereka, saya tidak pandang bahwa rakyat pembangkang dan rakyat kerjaan, tidak. Apa yang saya buat pada mulanya, duduk saja di sini yang berhormat, saya letak jawatan daripada politik, iklim politik. Pematang Pau, you know that I'm a political animal. First signal, Bukit Gelugor, jangan sinis. When I say political animal mean, I'm not asking everybody to use that word animal. Walaupun itu perkataan biasa lah di antara you sama Kinabatangan.
Maksud saya pematang pau. Saya sudah beri daripada awal-awal lagi indication. This is a speaker that wants to do his job properly. Saya letak jawatan. Jadi apa yang disebut tadi itu bermakna dilonggokkan lagi kepada saya bahwa saya yang tidak adil ini. Yang sedangkan saya cuma menerima usul. Berbahaslah ahli yang berhormat. Lepas tu ahli yang berhormat juga yang mengundi. Kan sudah saya sebut di sini berapa kali. Satu penulis Parliamentary Procedure, Philip Londi, mengatakan, the opposition will have their say, the government will have their way. You will always have your say. You just have your say. They will always have their way. Maksudnya dalam pengundian. Kenapa seharusnya saya pula yang dipersalahkan dalam soal ini? Saya tidak ada aspirasi lain. Saya tidak ada aspirasi untuk pergi Putrajaya. So hati-hati cakap. Hati-hati lempar tuduhan kepada orang lain. Particularly if you are also living in a glass house. If I can say that word. Jadi terpulang kepada yang berhormat, sudah tidak ada lagi mengenai dengan soal isu ini. Kalau yang berhormat mau juga ada berhujah, tak apa, the whole nation will watch us. Doesn't matter. Tan Sri, dua perkara Tan Sri. Karena selepas ini yang saya panggil adalah rang undang-undang untuk bacaan kali pertama. Tan Sri, Betul. Tan Sri tadi sebut tentang meminta untuk kita. Ya, sebelum itu, tadi betul. Tadi sebenarnya apabila saya bangkit 27.3 bahawa selain daripada yang dipetua adalah bahawa national interest demand bahawa peruntukan yang perlu 7 hari notis daripada seorang menteri dikecualikan dan membolehkan 1 hari diluluskan oleh Tuan Speaker. Apa itu national interest? Itu barisan national interest yang mau usul Ibu ini. Timur berbalik lagi kepada soal persepsi dan pendapat. Apa national interest? Sungguh pun ini akan diputuskan oleh Dewan Yang Mulia ini. Tetapi peraturan-peraturan perlu diikuti. Apa national interest? Bolehkah Tuan Dipertua? Oleh kerana ini barisan national interest dan bukan national interest. Sebenarnya parliament interest tidak adalah dimajukan dengan apa yang berlaku. Dan kalau dengan simple majority BN boleh buat penanggulangan semacam ini, broad majority, simple majority sahaja yang menunjukkan bahawa kalau ada 2/3 majority, jahanamlah negara ini. Dan apa yang mustahak ialah what is the national interest di mana Tuan Dipertua anggap inilah mustahak supaya peraturan mesyuarat dikecualikan yang memerlukan 7 hari notis. Kita tunggu, kita mau tentu ada sebab tak boleh kata bahawa menteri minta cukup, itu national interest. Kalau begitu tak perlu peraturan mesyuarat 27.1. National interest demand. What is the national interest? National interest is different from barisan national interest. Bolehkah kita tahu apa itu national interest? Dua perkara Tan Sri. Walaupun Tan Sri berulang kali sebut bahawa Tan Sri tidak akan mengubah pendirian, tapi izinkan saya menyebut secara ringkas dua perkara. Tan Sri, undang-undang yang zalim kalau dilaksanakan oleh hakim yang adil, keputusannya adil. Undang-undang yang adil kalau dilaksanakan oleh hakim yang zalim, keputusannya zalim. Saya tidak mengatakan bahawa ini proses mahkamah. Tetapi apa yang zalim itu ialah melakukan satu perkara tidak kena pada tempatnya. Benar, peraturan mesyuarat membenarkan menteri membawa usul. Tetapi kalau usul menggantung seseorang tanpa orang yang nak digantung itu diberi peluang membela diri dan berhujah, itu namanya zalim. Baik, yang kedua, yang tertera dalam buku peraturan adalah maksud tersurat. Tetapi sebagai orang nombor 1 yang mengawal perjalanan mahkamah, Tan Sri juga ada gerak hati, intuition. Ya. Sebagai pemimpin yang menerajui institusi parlimen, sudah tentulah sebagai manusia, Tan Sri juga ada gerak hati bahawa yang dilakukan itu sebenarnya tidak kena. Di sinilah sebenarnya wisdom yang kita pohon. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Hujah-hujah yang mantap.
saya teruja. Baik. Junjungan dalam kalbu. Satu lagi Tan Sri. Namun pendirian saya begitu juga. Sila baca. Terima kasih Puan Tan Sri. Ada dua benda yang ingin saya dapat penjelasan daripada yang Arif Tan Sri. Yang pertamanya tentang apa yang disebutkan tadi, the position as I was saying. Kemudian saya ingin bertanya juga kepada Tan Sri tentang apa privilege kita sebagai ahli parlimen yang tahu kita dalam proses, dalam perjalanan mana-mana ahli parlimen, mana-mana parliamentarian dia punya privilege untuk menyebut, mendedahkan, mendatangkan sesuatu perkara yang mungkin tidak ada kemampuan, tidak boleh, tidak dibenarkan kita untuk bercakap di luar. Tadi yang Berhormat Ketua Pembangkang ada menyebut kesediaan beliau untuk mendatangkan hujah, bukti, tetapi telah dinafikan hak tersebut untuk didatangkan bukti dalam jawatan kuasa yang telah bersidang, yang telah menjatuhkan hukuman. Dan isu kedua yang ingin saya bangkitkan, ini bukan isu nak pergi ke Putrajaya, Tan Sri. Nothing to do berkaitan dengan perjalanan kami ke Putrajaya. No, isunya adalah justice yang perlu kita tegakkan di dalam Dewan yang mulia ini, di Dewan yang kita rasa satu saya dewan jarang-jarang tersenyum yang Berhormat, tapi saya tersenyum dengan ayat itu. Bukan pasal soal pergi Putrajaya. Saya heran kenapa saya tersenyum. No, Tan Sri, ini masalah justice dalam Dewan. Kita ingin sangka buruk, Tan Sri, sangka buruk. Kita sebagai ahli parlimen, keperluan kita untuk mendedahkan, membawa isu-isu yang ada berkaitan dengan kepentingan rakyat. Kan ini ingin saya perjelaskan. Nothing to do dengan Putrajaya. Kita ingin tahu, kita ingin dapatkan penjelasan Tan Sri. Mana privilege kita? Sudah dinafikan hak kita untuk memberikan pandangan, untuk memberikan penghujahan, dan juga dengan bukti-bukti yang cukup jelas dinafikan hak tersebut. Dan hari ini dengan penggantungan 3 orang ahli parlimen ini, tadi Ketua Pembangkang telah menyebut bahawa beliau bersedia dengan keadaan yang telah sedia maklum hukuman-hukuman yang bakal dikenakan kepada beliau. Tapi kami tidak boleh menerima Gombak, Subang dan Bukit Gelugur ini yang tidak diberikan peluang untuk mereka itu membela diri. Terima kasih Tan Sri. Sedikit. Dalam Berhormat, kamu tahu dalam Berhormat, apabila kamu berucap satu demi satu, begitu juga pendirian saya. Doesn't make any difference. Karena apa yang disebut oleh pematang pau itu telah merangkul ini semua. Itu juga disebut oleh Macang. Itu juga disebut oleh Baco. Ini juga yang akan disebut oleh Ibu Barat. Sudah pun disebut oleh Ibu Timur. Itu pandangan masing-masing, Tan Sri. Ada. Kita ada pandangan lain juga. Sila. Tan Sri, pada pengetahuan saya Tan Sri, hari ini adalah hari bersejarah, historik. Pada pengetahuan saya atau dalam parlimen ini, lebih 1 jam. What is not historic in Malaysia? You tell me. This is historic. Saya rasa ada satu. Even the word tsunami also historic. Tan Sri, historic in shame. In shame, Tan Sri, kerana persepsi dan apa yang we become a laughing stock of the nation. Yes, but that laughing stock, with all due respect, not only me, including. Tan Sri, there's something wrong. Something wrong in Denmark House. Yeah, tell something yourself. wrong in Parliament. Kalau kita circumvent semua rules and regulation, Tan Sri, ini adalah satu perkara yang kita tidak boleh terima. Yang Berhormat Ibu Timur, you tell me mana satu spesifik peraturan mesyuarat dan jawatan kuasa yang saya pengurusi langgar. Dan semua, cuma perbedaan ini adalah interpretasi. No, Tan Sri. Nothing to do with peraturan mesyuarat. Apa itu public interest? Security matter. Justice. Security matter, Tan Sri. That you cannot divulge. What is public interest? If something should be open. Bukan macam kita tidak tahu, Tan Sri, all political interest yang terlibat. Itu yang kita perlu alih dari sana. You can say that again. Political interest yang you kita. You can say that again and again. I like to hear it. You like to hear, Tan Sri? Including your interest, political interest. I don't like to repeat, Tan Sri. But some things are so obvious, Tan Sri, with the highest respect, so obvious, something is wrong here, Tan Sri. To go and suspend Subang. Yeah, you are looking at me because pematang pau kata saya punya tindakan. So finish it. Bukan Tan Sri, itu satu pandangan. Pendirian saya begitu juga. Tafsiran saya sejak kita menghujat hanya di bahagian di sini saja. Because we feel something is very wrong, Tan Sri. And this is, it's best, Tan Sri, kalau go back and think about it and realize bahawa satu tindakan yang saya boleh kata boss or very very wrong that we cannot accept, and parliamentarians all around the world will say what is happening to this parliament. More than 1 hour debating fruitlessly, trying to convince Tan Sri
hoping Tan Sri will go out of the chair so the next person will decide appropriately in fairness. Tan Sri. Tan Sri. Tan Sri, boleh saya sikit? Saya mula sikit. Saya sikit ya. Tan Sri Wanika yang saya. Tan Sri, ini pandangan orang muda. Maaf ya. Ya. Balik pulau. Kalau itu pandangan orang muda. Saya rasa ada lagi yang lebih tua daripada saya. Saya cuma 56, 55. Pematang Pau berapa? 60 lebih. Bukit Gelogur berapa umur? Tan Sri nampak muda. Kalau itu adalah sebagai satu sindiran bahawa tak apa, saya panjang lebarkan lah. Sila, balik pulau. Tan Sri, hak untuk seseorang insan di atas nama karamah insaniah kah, di atas nama right of man kah, Tan Sri, saya cakap begini, untuk tujuan rekod, boleh diurus dengan pelbagai cara, dengan cara peraturan mesyuarat, dengan cara undang-undang, tetapi akhirnya sekali yang akan untung dan rugi ialah rakyat, kepercayaan, trust, confidence. This parliament, Tan Sri, yes, it is about this building, it's about peraturan mesyuarat, but the end of the day is about the trust and confidence of people of this country. Keputusan pagi ni saya takut 50 tahun usaha dewan ini baru ni bocor, tak nak keyakinan tu yang bocor tu robak bukan sebab kita duduk dalam ni tak nak tahankan. Yang tu saya takut. Dan saya rasa Tan Sri berada tempat yang paling sesuai. Dan tak ada, saya percaya pada pandangan saya, kajilah kod mana pun, kod hak asasi manusia, kod SKME, kod Westminster Law, saya rasa Tan Sri have the very right to crack this mistake, bring back the confidence. Itu saya cakap, Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih. Tidak payah tengok saya, kamu bertengok saja yang bermat, siapa yang dikasih dahulukan. Speaker ada kuasa. Terima kasih, Tan Sri, atas peluang ini untuk sama-sama berbahas dalam majlis yang tak menentu ni. Walaupun Tan Sri kata apa juga kita kata pun tak akan merubah keputusan Tan Sri. Seolah-olah kita bercakap bukan kepada orangnya, pada kerusi yang ada 4 kaki itu. Kerusi ada 4 kaki. Yalah, kerusi itu memang keras lah, tak boleh buat apa-apa. Tapi kita bercakap dengan seorang insan. Ahli yang berhormat Barisan Nasional. Ahli yang berhormat, tak apa, pasti salah, tak apa. Kalau tak hormat speaker, keluarlah. Tak apa. Duduklah. Apa duduk sini? Kau tak hormat speaker. Ahli yang berhormat, pasti salah, terima kasih. Ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat. Hormatlah sikit. Ahli yang berhormat. Tak apa. Ya, cakap tapi hormat. Pasti salah. Tan Sri. Pasti salah. Bercakap dengan hormat. Sri Gading. Tamatkanlah perbahasan ini, Tan Sri. Ahli yang berhormat, Sri Gading. Duduklah ahli yang berhormat. Duduk ahli yang berhormat. Kalau ahli yang buat begini, kita tidak membantu ahli yang berhormat. Saya nak tanya, sejak bila pembangkang nak percaya dengan apa yang diputuskan oleh pihak sebelah sini? Sudahlah. Sejak bila? Ahli yang berhormat, Sri Gading, pasir salah. Bila keputusan adil kita akan percaya. Sejak bila? Cakap Kang, ambil giliran. Ahli yang berhormat, pasir salah, sudah ahli yang berhormat, sudah ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat. Sudahlah ahli yang berhormat. Tan Sri yang dipertua, seandainya dalam peraturan mesyuarat ini, sudahlah Sri Gading, sudahlah. Dia kebijaksanaan tak pakai, dia pakai ikut peraturan dia. Tak ada kebijaksanaan. Kalau tak nak dengar, keluarlah. Sudahlah Sri Gading, sudahlah duduk. Ya, keluar Sudah. Keluar. Ahli yang berhormat yang lain, ahli yang berhormat. Semua itu diarah kepada saya. Apa yang berhormat? Awal tahun ini sudah juga saya pergi bypass. Doktor kata kalau jaga makanan dan exercise sedikit, garanti 18 tahun. Tak apa, saya boleh tanggung lagi, sila. Jadi Tan Sri, saya anggap sidang hari ini macam exercise untuk Tan Sri lah, bagi kuat sikit. Ya. Kita tahu peraturan, apa masalahnya? Tan Sri cakap exercise. Jadi Tan Sri, kita tahu peraturan yang telah dibaca oleh Tan Sri mengenai lambangnya itu Islam, tapi
keputusan speaker. Tetapi kita bercakap mengenai suasana kemanusiaan. Jadi walaupun Tan Sri kata semua nak bercakap pun itu keputusan Tan Sri, tak apalah nak buat macam mana. Tapi kita akan menyatakan bahawa kalau inilah peraturannya, ada dua perkara. Pertamanya, speaker kalau dah buat keputusan takut payah nak tarik balik, tak boleh tarik balik, maka pertimbangkanlah dulu, ya, sebelum membuat sebarang keputusan. Keduanya, kalau peraturan ini yang ada dalam peraturan, buku peraturan kita ini mencengkam, ya, suatu keputusan yang boleh diubah, yang tak boleh diubah, maka kita harus melihat semula peraturan mesyuarat ini supaya dapat kita pertimbangkan suatu keputusan untuk memudahkan perbincangan kita dalam Dewan ini. Dalam hal yang kita bincangkan ini, ianya berbalik kepada law of natural justice, mempertahankan diri dengan membela, dengan diberi notis, dengan membawa hujah. Jadi kalau itu tidak dapat diberikan kepada kita ahli-ahli parlimen, di mana lagi kita nak mendapatkan keadilan tersebut? Sebab itu kita mengharapkan sesuatu keputusan yang lebih baik di dalam Dewan ini. Menggantung, keputusan menggantung ahli-ahli parlimen ini satu perkara yang berat, ya. Rakyat di sana menyokong kita, mengundi kita, memilih kita untuk meletakkan kita di Dewan ini, ya. Semudah saja, ya. Walaupun kita kata we have our say, they have their way, dengan izin, tetapi ini tidak boleh dijadikan suatu presiden, suatu kata-kata hikmah, suatu nas, ya, untuk membolehkan the majority menggunakan brute powernya, ataupun pokok sunnah kata power brute-nya, ya. Jadi dengan bahasa dia lah, ya. Jadi kita rasa perlu ada pertimbangan kemanusiaan yang lain. Sebab itu saya sebut di awal tadi, kita bercakap kepada Tan Sri sebagai, perlu ke kita panjangkan pembahasan ini, Tan Sri? Perlu. Perkataan-perkataan seperti ini keluar, Tan Sri. Perlu. Saya rasa sangat perlu. Ya, ya, saya rasa sebelum dikeluarkan elok keluar dulu, ya. Jadi kita minta pertimbangan supaya perkara yang telah berlaku ini, walaupun tak irrevocable lah agaknya, tetapi dari segi kemanusiaan kita harus mengambil satu pertimbangan yang lebih kemanusiaan. Kita bertenang dahulu, ya, panggil berbincang dahulu, ya, menteri boleh bincang dengan ketua pembangkang. Ada banyak perkara sebab ketua pembangkang mewakili kita semua di sini. Ya, Tan Sri, timbangkanlah. Terima kasih. Sri, boleh. Tan Sri. Lanjut, bro. Saya respon dulu, ya, bro. Tan Sri, boleh. Dulu. Ada yang hormat dulu. Ada yang hormat. Sejak saya duduk daripada tahun 2008 Mei, hari ketiga sudah kesabaran saya dicuba oleh Bukit Gelogor. Daripada mula lagi saya pegang jawatan, malahan Ibu Timur mengatakan kepada saya, I'm like a school teacher, all the time talking. This is the speaker that talk a lot. Antara lain apa yang saya sebut pada ketika itu ialah, kalau berhujah ahli-ahli yang berhormat, jagalah hujah itu, jangan melanggar peraturan mesyuarat. Yang sekarang yang jadi pertikaian ini adalah daripada hujah yang dibuat oleh ahli yang berhormat sendiri. Tidak apa, saya yang menanggung. Kalaulah ada di antara yang berhormat apabila saja berdiri terus menghormati di antara satu sama lain, saya tidak ada masalah ini. Tapi tidak ada, mungkin itu nasib saya lah. Masih juga saya dengan pendirian saya, peraturan mesyuarat 99 terpulang kepada ketua pembangkang. Kalau parlemen ini, yang parlemen ahli-ahli yang berhormat, yang saya percaya walaupun pada menteri tak ada menteri-menteri yang berkenaan dan ahli yang berhormat sini, kalau ahli-ahli yang berhormat mau juga daripada titik tolak satu, bahwa hormatilah di antara satu sama lain, mulai daripada titik sejarah hari ini kah, esok kah, dan sedemikiannya. Barangkali sayalah orang yang pertama berkenduri, karena saya itu tidak ada masalah. Walaupun semua perkataan itu datang kepada saya sudah cukup explain.
Menteri buat usul, kamu berbahas, kamu berundi, tapi tidak juga, saya juga salah, karena saya yang membenarkan usul. Tetapi kalau tidak pematang pau hujah perkataan yang menjadi masalah ini, saya tidak masalah. Kenapa? Tidak lagi lain perkataan-perkataan yang boleh dihujah. Selain daripada menimbulkan pergaduhan, saya lagi salah. 12.47 jam 1 bermakna lunch. Peraturan masyarakat tidak boleh saya tangguhkan Dewan, saya cuma tangguhkan sampai 2,5. Sekarang ini peraturan masyarakat agenda 3 rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama. Ada lagi 6 rang undang-undang. Rakyat tidak boleh menyalahkan kepada saya, karena semua ini nanti akan dapat publicity. Yang buat ini, yang berhujah untuk kepentingan rakyat ini, ahli yang berbuat. Saya cuma mempengurusi majelis. Pasal kita nak ahli berhormat, ahli parlimen hadir dalam penghujahan rang undang-undang. Tan Sri bagi peluang ke sebelah sini pula. Tan Sri yang dipertua. Tan Sri, biar ketua belum perlu lagi saya tengok ahli yang berhormat. Tan Sri, perlu lagi saya pandang. Di sebelah sini Tan Sri. Sebelah sini. Baik, terima kasih Tan Sri. Tan Sri sebelah sini pula. Sedikit saja Tan Sri. Saya ucapkan terima kasih atas kesabaran menunggu di sini. Tapi saya kira bahawa penyelesaian ini boleh dibuat khususnya kepada 3 orang yang kemudian dibentangkan dalam kertas hijau ini. Tidak ada masalah untuk Tan Sri. Bukan daripada saya itu penyelesaian yang bermasalah. Itu makanya saya kata sama ada parlimen kecoh dan tidak terpulang kepada yang berhormat. Saya katakan bahawa ini bukan masalah Tan Sri, tapi masalahnya masalah menteri yang akan menimbulkan kekecohan ini. Tapi saya katakan merujuk kepada kes saya satu ketika hari itu. Apabila kelakar membawa usul dipersetujui, speaker setuju pada waktu itu, akhirnya perkara tersebut dibawa kepada perundingan di dalam bilik Tan Sri. Minum pagi bersama. Saya hadir, Kubang Krian, Bacok dan juga Tunggal. Terima kasih Pokok Sena. Ya, akhirnya Tan Sri ada jalan penyelesaian pada waktu itu untuk membolehkan akhirnya saya tidak dibawa. Bermakna bahawa speaker mempunyai satu bidang kuasa yang sangat jelas. Kebijaksanaan Tan Sri itu sangat Terima kasih. Murni. Jadi apa salah dalam hal ini? Kita tangguh, bawa perbincangan, panggil ketua pembangkang, panggil pihak menteri dan sebagainya, bahawa kita tidak mahu dia menjadi satu keadaan yang boleh mencemarkan Dewan yang mulia ini. Negara kita sudah dicemar dengan laporan Wikileaks yang mengheret Perdana Menteri terlibat dalam kes Antan Tuya. Kita tidak mahu lagi bahawa negara kita diheret untuk dilihat bagaimana Parlimen Malaysia ini tidak dilihat mempunyai satu kebebasan, tidak memperlihat satu keadilan wibawanya. Jadi sebab itu saya percaya bahawa dengan jiwa murni yang ada kepada Tan Sri seperti mana dalam membuat keputusan terhadap kes saya. Walaupun kadang-kadang pada pagi itu saya mengingatkan Tan Sri, saya masih enggan. Tan Sri kata takkan nak tunjuk hero. Akhirnya saya berlembut dengan Tan Sri. Saya kata tak ada apa masalah. Saya boleh bangun bila Kuala Kerau diminta dalam pertemuan perbincangan itu untuk menarik balik pertuduhan terhadap saya, dan saya kata okey, saya terima. Saya tidak bermaksud sedemikian rupa. Jadi ini boleh dibuat untuk kita Tan Sri mengelak untuk nak dilihat kononnya Tan Sri macam menarik balik ataupun mengarah nak buang, nak menghina menteri dan sebagainya. Tidak. Tetapi Tan Sri nak menjaga kemuliaan Dewan ini. Jadi bawa kepada perundingan. Ini majlis perundingan. Apa masalah Tan Sri? Saya percaya kemuliaan yang ada kepada Tan Sri itu sangat tinggi. Dan saya katakan bahawa tindakan Tan Sri seperti mana dalam kes saya tempoh hari, dan juga tindakan Tan Sri dalam kes ini untuk memastikan supaya kertas ini ditarik balik, tidak akan mencemar nama baik Tan Sri, tapi akan mengangkat nama baik Tan Sri di mata dunia. Terima kasih. Tan Sri. Boleh? Tan Sri, terima kasih Tan Sri. Minta pandangan sebelah sini pula Tan Sri. Tan Sri, terima kasih. Tan Sri kan tengok sebelah sini juga Tan Sri. Tan Sri, saya peraturan masyarakat, saya pandang tinggi Tan Sri. Saya pandang tinggi terhadap kepegangan Tan Sri dengan peraturan mesyuarat. Saya pandang tinggi. Tetapi Tan Sri, peraturan mesyuarat ini tidak boleh jadi satu dokumen atau buku yang ekshaustif. Di mana-mana keadaan pun, di Dewan ini ataupun di mahkamah pun, undang-undang tidak boleh jadi ekshaustif Tan Sri. There is such a thing as natural justice.
Saya tahu Tan Sri berpegang kuat kepada peraturan mesyuarat. Tetapi dengarlah seruan kita. Ada natural justice yang harus diberi kepada semua ahli parlimen. Let them be heard. Let them be heard. Walaupun di sini kata 7 hari atau apabila speaker puas hati, kita tahu. Kita tahu peraturan mesyuarat. Tetapi yang lebih dari ini adalah natural justice. I know you are trying to sit there and give a picture that you are not interested because you already make up your mind. But we still appeal to you that natural justice be allowed to take its flow. Thank you, please. What if I appeal to you all also? Don't utter a single word next time that will create like this. Why don't I do a cross appeal? Dulu. Pokok sana, saya ucap terima kasih. Setidak-tidak ada juga yang berhormat yang mendedahkan bahawa speaker yang duduk di sini ini tidaklah seperti apa yang dinampak. Terima kasih. Begitu. Sekarang ini ada lagi berapa menit untuk saya tangguh kena peraturan mesyuarat. Masalah lihat. Saya kata tangguh sampai 2,5, mau juga di sini tak apa? Tan Sri, Speaker. Terima kasih Tan Sri Speaker. Pokok senar cukuplah, pokok senar bagilah. Tan Sri Speaker. Penyelesaian kepada masalah ini seperti mana yang Tan Sri membuat penyelesaian kepada apa yang berlaku kepada diri saya. Jadi itu yang sebijaknya dan sewajarnya dilakukan oleh Sri. Bukan ada 7 menit lagi tinggal yang berhormat. Kalau juga perlu saya cakap, Ampang, Indramakota, Utaraja sama itu, kamu bagi-bagilah itu masa. Bukannya Tan Sri terus mengungkap bahawa apa? Ya, masa itu kamu allocate. 1 o'clock we have to stop. Okay, Yang berhormat Tan Sri, Speaker. Saya rasa Tan Sri pun cukup memahami bahawa ucapan-ucapan kita ni sebenarnya kita nak cuba mendapatkan keadaan yang terbaik. Saya rasa agak kecewa apabila semua teguran yang berhormat Tan Sri melihat sebagai teguran yang ditujukan pada peribadi Tan Sri. Saya rasa kita tak boleh lihat dari sudut itu. Apa yang telah disampaikan ialah bahawa walaupun peraturan mesyuarat adalah seperti itu, tetapi the spirit of the law, dia punya maqasid, matlamat di sebalik semua peraturan-peraturan ini ialah untuk menentukan bahawa parlimen ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada akan berlakunya the dictatorship or the tyranny of the majority. Kalau kita membenarkan satu usul yang seperti ini, apakah yang akan menghalang pada masa yang akan datang menteri ahli parlimen pembangkit? Kalau kita nak kata atas alasan peraturan mesyuarat, usul daripada menteri adalah usul daripada kerajaan dan semua usul daripada dan kepentingan masyarakat umum, maka ianya diluluskan dan ianya diundi, sudah pasti ianya akan menimbulkan satu suasana di mana semua kita ni akan digantung. Mesti ada satu proses yang menjamin apa yang dikatakan universal justice. Hak-hak asasi itu terjamin. Dan di sinilah soal kebijaksanaan Tan Sri amat diperlukan, iaitu tak bolehlah oleh kerana datang usul daripada menteri, datang usul daripada kerajaan, semestinya atas untuk kepentingan masyarakat dan diluluskan dan dibawa untuk diundi begitu saja. Terima kasih. Saya rasa the spirit behind all these procedures kita kena pertahankan. Dan di sini, seperti mana yang disebutkan, tidak wajar 3 ahli parlimen. Ahli parlimen ini, tuan pengurusi, tuan speaker, adalah satu jawatan yang mulia. Tak semulia jawatan Tan Sri Speaker, saya faham dari segi mengawal perjalanan perbahasan dalam dewan ini. Tetapi ianya satu jawatan yang mulia yang ada kedudukan dan ada keistimewaannya. Tidak mungkin ianya boleh digantungkan ataupun dilucutkan dengan sewenang-wenangnya. Saya harap Tan Sri Speaker
mengambil kira lah, walaupun disebut tadi tak mau dengar sikap saya minta kalau boleh Tan Sri sebelah sini pula diberi peluang keterbukaan kerana di situ. kita telah Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Saya juga ingin memberi pandangan Tan Sri. Saya juga ingin memberi pandangan terhadap apabila saya mendengar hujah-hujah yang diberikan oleh pembangkang, saya pun ada hak, bukan Bukit Gelugor saja ada hak. Tan Sri, saya ingin mengatakan di sini, apabila kita mendengar hujah-hujah daripada pembangkang, but doesn't look nice. Masalahnya Tan Sri, begini, kita mendengar bagaimana Shah Alam, semualah di sebelah kawan-kawan kita di sebelah sana membahaskan tentang keluhuran peraturan, meletakkan kemuliaan Dewan ini di atas yang paling tinggi. Ini boleh tak saya bagi peluang, brother yang berhormat? Terima kasih. Apabila saya membaca ini Tan Sri, ini adalah satu cadangan dan ini pun pernah kita buat sebelum ini di Dewan yang mulia ini. Apabila usul ini dibawa oleh pihak kerajaan, dibawa pihak kerajaan. Jadi apabila itu saya mendengar, kalau kita melihat dari segi penghinaan Dewan Tan Sri, saya juga membaca pernyataan rasmi Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan, bukan Permatang Pau saja, kami sebelah sini pun membaca bagaimana Bukit Gelugor, Subang membuat kenyataan-kenyataan yang menghina pengurusi. Ini bukan parlimen. Itu buat salah. Betul. Saya percaya di situ. Berilah peluang untuk bela diri. Saya tak baca. Dia tak baca. Yang dibuat oleh Jawatan hasil penyelesaian di luar saja. Dewan yang mulia ini tidak boleh disemari oleh orang-orang. Kalau apa yang kita bincangkan dalam Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan dibincang di luar sebelum dibawa ke majlis, itu adalah pelanggaran peraturan mesyuarat. As simple as that. Tidak ada politik, tidak ada emosi. Sebenarnya, kalau kita mau untuk menaikkan martabat Dewan ini, kita tidak boleh melanggar aturan. Bukan itu masalahnya. Dan saya terima kasih kepada Tan Sri kerana selama ini begitu sabar peraturan ini membenarkan perhatiannya dibawa untuk bertindak di bawah berbincang. Dewan ini ahli-ahli parlimen diberi kebebasan untuk bermuara kita Dewan ini Bagaimana? Autopilot sekarang. Terima kasih Tan Sri. Tanya. Hidup Tan Sri.